Usaha memperkasakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM harus diterapkan sejak usia muda lagi. Bagi menyahut seruan itu, Planetarium Negara buat julung kalinya menganjurkan program membina robot sempena cuti sekolah ini. Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara Nur Fazilah Muhammad Hanafiah berkata, program ini mendidik generasi muda mengenai teori astronomi dan aplikasi sains angkasa. Untuk mereka sebenarnya menggabungkan di teori astronomi dan juga aplikasi angkasa, di mana robot ni merupakan aplikasi sains angkasa, dan nanti apabila mereka melancarkan robot ini di luar menggunakan solar nanti, mereka akan fahamlah bagaimana matahari itu memberikan tenaga untuk menggerakkan robot RAF ini nanti. Program yang dijalankan sebanyak 2 sesi itu dimanfaatkan sebaiknya oleh kira-kira 40 murid antara 10 hingga 15 tahun. Selain itu, ibu bapa murid turut berpendapat program ini dapat membuka ruang untuk anak mereka meningkatkan kemahiran komunikasi dan menyelesaikan masalah. Hands-on punya program ini, dia dua hala. First of all, you kena faham, you kena berminat untuk program ini. Lepas itu dia akan pergi baca step by step how to do it. Dan lepas itu yang paling suka dia orang ialah dia hands on. Akhirnya kalau dia boleh capai atau buatkan, dia dah berasa gembira. Dia berasa gembira. So saya nampaknya itu ialah satu tahap yang motivasi. First, dia orang akan membina keyakinan diri dia orang sendiri. Lepas tu second, dia orang akan lebih explore lebih mendalam. Third, dia orang akan membina jati diri sendiri untuk buat satu-satu projek tu dengan lebih sempurna dan lebih baik. Sungguh pun aktiviti dilakukan dalam tempoh yang singkat, peserta memperoleh pelbagai manfaat. Boleh buat sama-sama dengan kawan, dengan teacher. Lepas tu kita buat sampai habis 30 minit, lepas tu kita main lah. Tapi hari ni sampai ke robot di sana. Dapat. Susulan sambutan memberansangkan, Planetarium merancang melaksanakan lebih banyak aktiviti berkaitan STEM pada cuti sekolah nanti. Filem animasi pop